صلى الله على طه خير الخلق وأهلها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan, rancangan yang membicarakan mengenai tentang hadis-hadis Nabi serta kita meneliti dan bagaimana kita mengaplikasikan hadis-hadis Nabi SAW yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Alhamdulillah, hari ini kita akan meneruskan lagi pengajian proses pendidikan yang boleh kita lalui daripada program My Hadis Time ini, yang mana seperti biasa hari ini saya ditemani oleh seorang qari yang handsome, tokoh qari terkemuka bukan sahaja peringkat antarabangsa tetapi antara planet. Masya Allah. Antar planet boleh Ustaz ini? Boleh. Apa khabar Ustaz ini? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doktor sihat, Alhamdulillah. Macam mana Ustaz ini bersiaran pada hari ini? Rasa seronok atau macam mana? Masya Allah, rasa sangat seronok sebab apa, doktor kita ni dah lama sebenarnya. Masya Allah, betul. Kita dah lama sebenarnya. Jadi rindu dengan suasananya, Betul. rindu dengan bacaan-bacaan hadisnya. Betul. Itu yang paling penting, doktor kan? Masya Allah. Saya teringat kata-kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kerana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri bila dia kata amara bis-sukuti 'inda qira'atil hadis, beliau meminta kita diam ketika hadis dibacakan, seolah-olah bacaan hadis ni baginda Nabi sedang berbicara dengan kita. Hari ini insya-Allah kita akan masuk lagi satu tema baharu, iaitu tema berkaitan dengan buli. Ustaz ini pernah kena buli ke? Buli bah. Pernah kot. Tak pernah Pernah saja. Oh pernah. Ingat Tapi pembuli tadi. Bukan pembuli. saya yang membuli. Okay. Saya yang dibuli. Allah. I'm the nice kid. Rasa kesian. InsyaAllah. Okey. Hari ni kita nak bicara tentang topik buli ni Ustaz Usaini, sebab hari ni banyak sangat kes buli. Kalau menurut Kementerian Pengajian Tinggi, sekurang-kurangnya 31 kes yang dilaporkan dalam tempoh 11 tahun, dan kita ada sekurang-kurangnya 4 atau 5 kes buli yang menyebabkan kematian. Allah. Jadi kita nak tengok daripada perkara ini, apa yang boleh kita belajar daripada hadis Nabi SAW. Adakah kejadian ini berlaku pada zaman Rasulullah? Dalam tema buli ini kita akan pecahkan kecil-kecil dia punya subtopiknya ataupun dalam topik-topik episodnya, dan episod kali ini kita akan membicarakan mengenai tentang body shaming. Ustaz ini tadi kena buli tu body shaming ke? Body shaming tu tidaklah, sebab ramai yang cakap dia body shaming, saya cakap saya handsome. Itu bukan buli tu. Kan? Itu tapi saya terima as a compliment lah. as a compliment. Gitu. Baik tuan-puan dan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita akan perhatikan satu hadis mengenai tentang yang berkaitan dengan body shaming ni. Terjemah apa bahasa Melayu kan? Dia mengutuk tubuh badan seseorang lah, fizikal seseorang, mencerca tubuh badan seseorang. InsyaAllah kita akan bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Bacaan hadis kita seperti biasa akan dipimpin oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadil Dr. Sanusi. Tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu ayah yang sedang menonton My Hadis Time kita, InsyaAllah jom sama-sama kita dengarkan bacaan hadis berkenaan tentang body shaming, InsyaAllah.
An Abi Dzar qala inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummi فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمي إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. Kita lihat terjemahannya. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku pernah saling bertengkar dengan seorang lelaki dan aku pun mengejek ibunya. Lalu Nabi SAW bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, adakah kamu mengejek ibunya? Sungguh kamu masih ada sifat jahiliyah. Khadam-khadammu adalah saudaramu yang Allah telah meletakkan mereka di bawah kekuasaanmu. Maka sesiapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah dia memberinya makanan seperti apa yang dia makan dan memberinya pakaian seperti apa yang dia pakai. Janganlah bebankan mereka dengan apa yang mereka tidak mampu laksanakan. Jika kamu membebankan mereka juga, maka bantulah mereka. Sahih Al-Bukhari nombor 30. Ini adalah hadis daripada bagi Nabi SAW berkenaan tentang body shaming. Jadi doktor, kita nak dengar sedikit huraian lah daripada hadis ni. Fadhal Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Husaini. Hadis ini sebenarnya secara terperincinya memberikan kita satu gambaran. Ada satu bukan kaedah atau tradisi, tapi Arab biasanya sedemikian. Mungkin juga Melayu biasa sedemikian, kerana bila kita marah pada seseorang, berlaku pertengkaran, kita akan menyebabkan pertengkaran itu mencerca orang tersebut dan mengutuk ibu seorang itu sendiri. Dalam kes ini Rasulullah SAW, sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari, dia cerita sebenarnya kisah Saidina Abu Dzar, tetapi tidak diperincikan siapa yang dicerca dan apakah perkataan yang digunakan. Dalam sebuah riwayat yang lain menceritakan mengenai tentang perkara ini, dikatakan berkaitan dengan Saidina Bilal. Ada yang menyatakan sedemikian, sehingga beliau dipanggil sebagai ya bena Ummas Sauda, wahai anak kepada ibu yang hitam. Kita macam mana nak panggil orang pun, ini maknanya ini tertinggilah saya rasa. Kalau seseorang, kalau kita buat salah, kau kutuk aku je. Jangan sampai kutuk mak aku. Mana dalam kes ini Rasulullah terus marah. Rasulullah kata inna fika mri'in jahiliyah, dalam badan jiwa engkau ni masih lagi ada perkara jahiliyah. Dan yang melakukan ni, kita tengok, minta maaf nak cakap, maknanya dilakukan oleh sahabat yang hebat dan sahabat yang besar. Saidina Abu Dzar bukan orang yang calang-calang. Dan kalau siapa yang pernah baca riwayat yang lain yang melibatkan Saidina Thabit bin Qais, Thabit bin Qais ini dikenali sebagai seorang sahabat yang dijamin sebagai syurga. Rasulullah kata innahu min ahlil jannah. Thabit ini memang ahli syurga. Satu hari dia masuk ke masjid. Saya bimbang masa panjang. Satu hari dia masuk ke masjid, dia melangkau-langkau orang ke depan. Maknanya dia nak duduk depan. Isu Thabit ini adalah dia tak berapa dengar. Fi udhunihi waqara. Dia tak berapa nak dengar sangat. Dia biasa para sahabat akan dudukkan dia di tempat yang depan dengan Rasulullah. Tapi ada satu hari tu bila dia melangkah, jadi terkena seorang lelaki. Seorang lelaki ni pula marah. Dia kata, wahai Thabit, kau ada dapat tempat kat sini, kau duduklah kat sini. Tiba-tiba Thabit bercakap dengan suaranya yang kuat. Orang tak berapa dengar ni, dia cakap kuat. Dia cakap itu. Apa? Dia ingatkan orang kutuk dia, dia cakap lagi kuat. Dia kata, kau ni mak kau dulu macam ni. Dia melibatkan mak sahabat tersebut. Sehingga malu sahabat tersebut dalam majlis yang ramai orang panggil apa, dimalukan lah. Dalam keadaan sedemikian menyebabkan turun ayat Al-Quran. Dikatakan daripada suratul Hujurat, ayat yang berkaitan ataupun insiden ini, hadis ini dinukilkan di dalam tafsiran daripada surah Al-Hujurat, menunjukkan maknanya ada kadang-kadang perkara ini masih lagi berlaku dalam kalangan para sahabat sendiri. Jadi kita kesuntukan masa, kita berikan ruang untuk teka-teki dulu Ustaz. Teka-teki teka-teki ada teka-teki. Kuis teka-teki lama sangat tu. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah, jom kita nak dengar dulu kuis kita pada hari ini, iaitu
siapakah sahabat yang digelar, yang Rasulullah panggilnya sebagai ya dzal udhunain, wahai orang yang memiliki dua telinga? A. Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib. B. Sayyidina Anas bin Malik. C. Sayyidina Abu Hurairah. Dan D. Sayyidatina Aisyah. Ini adalah pilihan jawapannya. Tuan-puan boleh buat tengok jawapannya mana yang tepat. InsyaAllah. Doktor? Ya. Nanti kita akan kembali kot. Betul. Kita akan kembali selepas ini pada blok yang seterusnya dalam My Hadis Hadis Time. Rasulullah Suri Teladan. مولاي 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 إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Pada episod kali ini kita akan membicarakan mengenai tentang body shaming. Pada hadis yang awal tadi, sekurang-kurangnya kita telah menyentuh 3 perkara ataupun 3 sahabat. Sebenarnya hadis bab ataupun hadis utama dalam perbincangan kita adalah mengenai tentang Sayyidina Abu Dhar. Yang mana Sayyidina Abu Dhar ini adalah seorang yang dikenali sebagai seorang sahabat yang strict juga sebenarnya, iaitu dia agak berhati-hati dalam perkara yang dilakukan, banyak mendengar nasihat daripada Rasulullah, tapi ada kalanya terlepas juga dia dalam perkara yang melibatkan tutur kata sehingga menyebabkan dia memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak sesuai. Satu. Yang kedua juga, Ustaz ini kita dah baca mengenai ataupun kita dah cerita sedikit insiden ini juga dikatakan melibatkan Saidina Bilal. Dan yang ketiga juga adalah kita ceritakan mengenai tentang kisah Thabit bin Qais yang mana dia mencerca ataupun mengejek seseorang yang menghalangnya daripada duduk dalam satu majlis yang sepatutnya dia nak duduk di hadapan, tetapi terhalang dan menyebabkan dia berkata sesuatu yang tidak sesuai dalam majlis tersebut. Jadi hadis ini yang kita bacakan pada awal tadi, yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi, disampaikan oleh Saidina Abu Dhar. Abu Dhar ini adalah orangnya, kisah Islam dia sangat panjang kerana asalnya dia ni orang terkenal dengan kabilah yang kita katakan sebagai perompak. Qati'ut Tariq. Qati'ut Tariq ni dia potong jalan, mana ada kafilah dagangan datang, dia merompak orang yang berlalu. Yang ini dia adalah daripada kabilah Al-Ghifari. Abu Dhar Al-Ghifari, iaitu Bani Ghifar yang duduk di tengah jalan perdagangan di antara Mekah dan negeri Syam ataupun Mekah dan Madinah. Jadi beliau mendengar yang dikatakan ada seorang nabi ada seorang lelaki yang mendakwa dirinya nabi. Lalu dia hantar, sebenarnya awalnya dia hantar saudaranya dahulu untuk pergi tengok. Kemudian bila dia tengok, dia kata dia tak puas hati dan dia sendiri pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah dia panjang, kisah Ali buat ikat tali kasut kerana Ali kata kalau kau nak jumpa orang tak berani dia jumpa Rasulullah sebab takut nanti kalau kena orang akan ancam, kecam macam-macam. Jadi Ali kata kalau aku nampak ada satu mara bahaya yang berlaku, aku akan ke tepi buat ikat tali kasut. Kalau aku buat ikat tali kasut tu maknanya engkau beredarlah, jangan bertembung dengan siapa-siapa orang. Tapi kalau tak ada, aku akan terus bawa kau bertemu dengan Rasulullah. Bila dia masuk Islam setelah mendengar daripada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, Rasulullah kata jangan bagi tahu sesiapa keislaman kau. Tiba-tiba Abu Dhar kata la asrakhanna, aku akan isytiharkan keislaman aku. Elok dia isytihar di hadapan Kaabah, dia kena pukul habis-habisan sehinggalah datang Abbas fa akabbal Abbas peluk ataupun tutup dia. Dia kata
Celakalah kamu wahai Quraisy, apakah kamu qataltum Bani Ghifar? Adakah kau nak membunuh seorang lelaki daripada Bani Ghifar? Kalau kita bunuh dia, laluan dagangan kita lagi tak selamat kerana mereka ini memang menyerang kafilah dagangan yang berlalu di antara Makkah dan Syam itu tadi. Jadi ini antara kisah keislaman seorang yang zuhud. Nanti kita akan tengok kisah dia mengenai tentang terlalu zuhud orangnya, dan juga orangnya sanggup bersusah payah memberikan teguran kebenaran kepada orang lain. Itu yang menyebabkan dia terasing di Rabzah, yang kita akan lihat dalam sebuah hadis Rasulullah kata yamshi wahdahu dalam perang Tabuk. Rasulullah melihat dia daripada jauh. Rasulullah kata yamshi wahdahu, dia akan jalan seorang diri. Wa yamutu wahdahu, dia meninggal seorang diri. Wa yub'atsu wahdahu, dan dia akan dibangkitkan seorang diri. Yang yub'atsu wahdahu atau yamutu wahdahu ini dia dikatakan meninggal di Rabzah setelah dia memberikan teguran kepada pemerintah ketika itu, menyebabkan dia dipanggil oleh Saidina Uthman, dan dia menyendiri duduk saat ketika dia dipulau oleh masyarakat ketika itu. Itu sedikit sebanyak mengenai tentang Saidina Abu Dhar. Orangnya berani Ustaz Usaini Kalau kita tengok Ustaz Usaini dalam beberapa hadis yang kita sebutkan tadi, ada tak Ustaz Usaini rasa macam ejekan-ejekan ni sepatutnya apa yang kita kena buat pada orang yang mengejek kita atau membuli kita ni tadi? Adakah kita kena pukul dia balik ke atau kita tegur dia macam mana? Kalau kita melihat dari sudut psikologinya lah, psikologi okey. Tak, bukan sebab apa, kalau kita sebab orang yang membuli kita ni, dia merasakan dirinya adalah dia boleh menguasai seseorang, dia boleh memanipulasi seseorang tersebut. Dan yalah, orang yang dibuli ni dia macam dia diam je kan, dia suka duduk sendiri. Selalunya begitulah doktor, selalunya begitu kan. Dan apa yang mungkin orang yang dibuli ni boleh buat adalah melaporkan, melaporkan kepada mungkin kalau di sekolah boleh melaporkan kepada guru besar atau pengetua dan sebagainya. Tapi doktor nak tanya jugalah, kan ada bagaimana itu body shaming kalau dia mencerca seorang fizikal seseorang tu, kalau dia pendek cakap pendek, kalau gemuk cakap gemuk dan sebagainya. Tapi macam mana kalau dia mengatakan seseorang tu kau ni handsome lah, contoh kan, tak tahulah dia atas tujuan apa kan. Bukan benda tak berlaku kat saya kan. Ini bukan kisah benar ni. Bukan kisah benar kan. Kan kita tak tahu kan benda tu ini puji ke ataupun dia sindir ke ataupun macam mana doktor. Baik. Terima kasih Ustaz Usaini Macam mana pula kalau panggilan tu, andai sekiranya panggilan tu kita baik-baik, dia ada dua. Satu, ada panggilan yang saya pun tak tahu nak kata baik ataupun tak. Ada seorang sahabat Nabi namanya Marwan. Nama asal dia Marwan, tetapi sahabat yang lain panggil dia Safinah. Safinah tahu? Kapal pandai. Memang belajar bahasa Arab dululah. Safinah ni maksudnya kapal. Kerana sebahagian ulama menyatakan kerana dia kalau bermusafir bawa barang banyak betul. Macam kita suruh rumah kita, jom siap kita nak pergi bercuti, dia ready 20 mana beg. Jangan banyak kat sini. Dia buat banyak barang. Jadi orang kata, kau ni nak balik kampung ke nak menetap kat kampung tu pun? Maknanya banyak sangat barang dia bawa. Dia dipanggil Safinah dan dia okey. Kan, maknanya dia dipanggil dengan satu panggilan yang kita nak kata puji pun tak, kutuk pun tak kan. Jadi dia dipanggil dengan Safinah. Seorang sahabat yang lain lagi dalam riwayat Bukhari, dia nama asalnya adalah Abdullah, tetapi orang panggil dia Himar. Himar. Yang haiwan tu. Dan dia okey, bukanlah dia okey mana, tapi dia okey sahaja. Kerana ini memang jelas lah, kalau Safinah tadi samar-samar lah. Kalau handsome pun tadi samar-samar ni betul ke handsome ke sebenarnya. Tapi kalau Safinah tu jelas lah. Tapi dia okey, seolah-olah Rasulullah biarkan sahaja. Sama juga dengan Himar. Tapi Himar ni saya rasa Rasulullah akan marah. Kerana panggilan tu hanya dilaqabkan, yulaqabu himara, dia dilaqabkan, diberi gelaran sebagai himar. Al-Imam Ibn Hajar dalam huraiannya mengatakan seolah-olah dia terima dengan panggilan tersebut. Sama macam sahabat Nabi yang namanya ataupun tabi'i yang namanya Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf ini maksudnya adalah saling bertemu. Ahnaf ni qabul, maksudnya bertemu. Kaki dia bertemu. Macam mana kita nak cakap? Kaki dia ke dalam. Kaki dia ke dalam tu pun kaki dia ke dalam macam ni. Jadi menampakkan dia sebenarnya adalah ciri-ciri OKU fizikal juga. Dia kaki dia ke dalam, dia mungkin jalan tak berapa betul juga, tetapi dia dipanggil sebagai Al-Ahnaf. Al-Ahnaf kerana isu fizikal itu,
dan dia terima walaupun seakan-akan macam body shaming kepada dia. Yeah. Tetapi seolah-olah para sebahagian ulama, sebagai contoh Al-Imam Nawawi, membenarkan gelaran yang dia telah dikenali dengan nama sedemikian begitu lama, maka diterima dengan gelaran tersebut. Tidaklah menampakkan, walaupun sebenarnya gelaran tersebut tak berapa bagus, tetapi dalam sebahagian keadaan kalau kita masuk kampung, orang tak kenal dia melainkan dengan nama tu, kita terima saja dengan nama sedemikian. Macam tu juga tabi'in yang namanya Al-A'raj. Begitu juga maknanya orang yang kita tengok ada panggilan-panggilan yang macam body shaming tetapi seakan-akan diterima dalam keadaan sedemikian. Al-A'mash yang tak berapa nampak dan sebagainya. Ini adalah beberapa situasi yang dikecualikan. Maknanya kalau ikutkan, kalau asalkan orang tu redha lah kot. Orang tu boleh terima dan dia tidak terlalu teruk sangat panggilan dia. Saya kira sampai level himar tu tadi, seperti binatang, tak boleh diterima juga. Kerana Rasulullah akan tegur, ataupun dalam kejadian tu sebenarnya hadis mengenai tentang dia mencerca sahabat tersebut setelah dia melakukan kesalahan. Jadi kita tengok kat sini ada beberapa situasi juga. Ada panggilan-panggilan yang nampak seperti menghina, yang orang itu dah sejak daripada kecil dia dikenali dengan sedemikian kerana sifat fizikalnya. Kalau dia boleh terima, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau dia tidak boleh menerima, maka itu adalah satu panggilan yang perlu kita elakkan. Malah sebenarnya banyak nama sahabat yang membawa makna yang tak baik, Rasulullah ubah kepada yang baik. Sebagai contoh, Sayyidina Sahal, asalnya namanya Huzun ataupun Hazan, Rasulullah ubah kepada Sahal, senang, tidak sedih dan sebagainya. Ini panggilan yang baik yang lebih Rasulullah sukai. Kita berehat dahulu seketika. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli, lembaran sirahmu pahit getih, perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran menjulang panji, kemenangan terukir namamu di dalam Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan, yang mana pada sesi awal tadi kita telah bacakan hadis. Kemudian dalam sesi yang kedua kita telah sebutkan sedikit mengenai tentang perawi hadis. Yang ini kita recap, kita bacakan semula mengenai tentang perawi hadis, iaitu Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana tuan-puan tahu nama sebenar beliau adalah Jundub bin Junadah. Namanya ada banyak yang diperselisihkan, tapi yang popularnya adalah Jundub bin Junadah, yang mana beliau berasal daripada kabilah Bani Ghifar. Yang ini kita telah sebutkan tadi. Bani Ghifar ini asalnya adalah kumpulan perompak juga, dan beliau adalah antara yang awal memeluk Islam, yang kita telah ceritakan tadi bagaimana kisah keislamannya sehingga beliau dipukul di Makkah. Ini adalah sedikit sebanyak mengenai tentang biodata perawi yang telah kita huraikan pada sesi awal kita tadi. Baik, yang seterusnya kita akan masuk sedikit lagi huraian mengenai tentang beberapa contoh, ya Ustaz Husaini. Beberapa contoh daripada hadis Nabi yang berlakunya ejekan ataupun body shaming secara fizikal. Yang pertamanya adalah kisah yang melibatkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni orangnya kecil, kurus. Kurus sehingga menyebabkan satu hari bila Rasulullah minta dia ambil kayu arak. Kayu arak ni... Kayu arak. Oh, bukan kayu arang. Bukan, arak. Alif, ra, alif, kaf ni pokok yang dibuat kayu sugi. Okey. Kayu sugi ni baru saya tahu dia sebenarnya bukannya gosok sangat, dia gigit-gigit.
Supaya yang ni saya pernah jumpa seorang doktor gigi, saya bukan doktor gigi jadi dia kata memang daripada elemen ataupun bahan daripada kayu arak, kayu sugi tu tadi elok untuk menghilangkan karies gigi lah apa yang dia aspek perubatan lah, saya tak pandai nak cakap lah. Patut sahabat saya yang join tabligh ni dia banyak juga yang gigit. Betul lah, dia gigit-gigit macam tu. Apa kan? Untuk sebelum tu itu adalah kaedahnya, dan Rasulullah suruh Abu Dhar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ambil. Bila dia nak panjat tu tadi terselaklah jubahnya. Bila terselak jubahnya nampak betis lidiqqati saqaihi, terlalu kurus sangat betisnya, halus betisnya, diqqah ni halus betisnya. Fadhahiku, maka sahabat yang lain gelakkan dia. Rasulullah marah terus macam tadi kan. Maknanya kita dah nampak yang ni Rasulullah terus interfere terus. Maknanya ada berlaku kesalahan, orang buli, Rasulullah terus marah. Rasulullah kata bima tadhakun, kenapa engkau orang gelak? Dia orang kata gelak sebab tengok kurus sangat betis dia macam tu. Lalu Rasulullah kata la saqaihi, ataupun dalam hadis yang lain Rasulullah kata wallazi nafsi biyadi lahuma athqala fil mizani min Uhud, dua betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Membayangkan sumbangan jasa Abdullah bin Mas'ud ini tidak dapat dinafikan, seorang yang pakar dalam bidang Al-Quran. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah Ustaz ini berpoligami ke? Soalan panas sikit. Soalan ni serius ni. Soalan apa ni sebenarnya? Ada kaitan tak dengan buli ni? Tak ada nampak saya. Tak berani nak jawab kan? Tak berani nak jawab kan? Saya jawab pun tegak-gagak tu. Tapi tak adalah poligami, tak ada. Tak ada. Saya tanya. Minta maaf. Saya tanya ni sebab berlaku juga ejekan sesama isteri. Yang ni minta maaf disebut, iaitu kisah mengenai tentang Ummul Mukminin. Ustaz ni yang serius sangat. Tak ada. Saya takut Ustaz ni masih itu. Tengah proses lagi. Kita tengah nak buat keputusan. Jangan. Jadi ada sahabat Nabi ataupun ada isteri Rasulullah yang dia tak cakap, tetapi dia menunjukkan signal seolah-olah macam merendahkan Sayyidatina Safiyah. Sayyidatina Safiyah ni isteri Rasulullah yang kecil, rendah. Jadi dalam sebuah riwayat yang lain cerita, Sayyidatina Safiyah ni even kalau nak naik unta atau kuda, Rasulullah akan duduk sedikit memberikan peha dia ni kepada Sayyidatina Safiyah untuk pijak naik ke atas. Itu cerita romantik Rasulullah lah. Tapi dari sudut yang lain maknanya dia seorang wanita yang agak bertubuh rendah. Jadi ada isteri Rasulullah yang bagi signal macam dia tak cakap tapi bagi signal macam tu, nampak macam dia mengejek atau merendahkan. Lalu ditegur oleh Rasulullah SAW juga. Maknanya walaupun tidak bercakap, macam tadi kes Abdullah bin Mas'ud, dia bercakap, dia kata dia memang kurus betis dia. Tapi yang ni bagi signal pun tak boleh. Kadang-kadang kita ada bagi betul. Signal-signal yang menampakkan macam mengejek sebenarnya juga adalah tidak dibenarkan. Begitu juga ada satu kisah lain daripada Al-Imam Nasa'i meriwayatkan tentang kisah Abu Mahzurah. Abu Mahzurah ini adalah seorang Abu Mahzurah, iaitu kisah mengenai tentang dia mengejek orang yang suara tak sedap macam saya ni kena ejek. Ustaz ni suara sedap. Jadi yang ini dia kata dia muazzin Rasulullah, fasami'na sautal muazzin, kami dengar suara tukang azan tu, wa nahnul mutanakkibun fazilna nahkihi wa nahza' bihi, kami dengar kemudian kami cerita tentang dia dan kami ejek-ejek sikit macam tu. Jadi kejadian ni berlaku di hadapan Rasulullah dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, sehinggalah Rasulullah panggil Abu Mahzurah. Dengar kata suara kau sedap sangat, Rasulullah suruh dia azan. Macam tu. Dalam hadis ni cerita Rasulullah suruh dia azan. Yang ini lain sikit teguran Rasulullah. Mungkin taklah secara direct. Kalau tadi bila dia panggil mak kau hitam, Rasulullah tegur secara direct. Agak keras, ditegur secara keras. Tetapi mungkin yang ini cakap belakang ataupun tak apa, tapi dia bercakap seolah-olah mengejek, maka Rasulullah menegurnya. Sama juga dalam kejadian seperti itu. Baik, ini adalah mengenai tentang beberapa kisah ataupun beberapa insiden yang berlaku pada zaman Rasulullah mengenai juga tentang body shaming. Kita masuk dalam slot yang seterusnya mengenai tentang ulum hadis. Dah lama kita tak masuk mengenai tentang ulum hadis. Sebelum ni kita bicarakan tentang hadis sahih, kita bicarakan tentang hadis marfu', mauquf semua. Hari ni kita akan masuk mengenai tentang hadis maqtu'. Jadi saya minta tolong, boleh ke Ustaz ni bacakan sedikit dia punya definisi hadis maqtu' ini apa dan bagaimana contohnya sebelum kita huraikan. Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan hadis maqtu' ini. Kalau dari sudut bahasanya ialah sesuatu yang terputus berlawanan kepada yang bersambung.
Kemudian istilahnya, dari sudut istilahnya, apa-apa yang disandarkan kepada tabi'in atau generasi selepasnya sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan ataupun sifat. Dan kita nak lihat sedikit contoh hadis maqtu' ini. An Sa'id bin Jubair qala innal khasyata an takhsha Allah ta'ala hatta tahula khashyatuka bainaka wa baina ma'siyatik. Okey. Sa'id bin Jubair berkata, sesungguhnya ketakutan yang sebenar ialah apabila kamu takut kepada Allah sehingga rasa takut itu menghalang kamu daripada melakukan maksiat kepadanya. Okay, ini adalah contoh hadis maqtu', tapi mungkin saya ni yang tak pernah, bukan tak pernah belajar hadis, maksudnya bukan bidang dalam hadis ni, mungkin ada samar-samar, mungkin orang kat rumah tu mungkin ada yang tak berapa faham kan. Mungkin doktor boleh terangkan lagi huraiannya secara terperinci. Silakan. Baik, hadis ataupun asar, kata-kata yang diambil daripada tabi'i ini kita kategorikan dia sebagai maqtu'. Kalau hadis itu disandarkan kepada Allah, dulu kita dah bincang, adalah hadis yang disandarkan kepada Allah kita panggil hadis qudsi. Kalau disandarkan kepada Rasulullah kita panggil hadis marfu'. Kalau disandarkan kepada sahabat kita panggil hadis mauquf. Sampai sini sahaja boleh dijadikan hujah. Kerana sahabat walaupun mungkin kata-kata mereka, tetapi mungkin mereka dengar daripada Rasulullah. Tapi sampai ke bawah bila masuk maqtu' ini sudah tidak dijadikan hujah, melainkan dalam beberapa perkara yang perselisihan ataupun pandangan-pandangan yang berkaitan tentang sesuatu hukum sahaja. Kerana sumber kita hanyalah daripada Allah, Rasul, kemudian sahabat sekiranya dia sandarkan kepada Rasulullah. Maqtu' ini pada kebiasaannya adalah kata-kata tabi'i, kemudian kata-kata orang soleh yang boleh kita ambil nasihat, tetapi dia bukanlah hujah yang kita ambil kewajipan daripadanya, sunat daripadanya. Dia mungkin amalan mereka yang tertentu. Yang ini contohnya banyak. Contoh seperti amalan salafus salih terdahulu, mereka dikatakan bergile-gile bangun malam lah, ataupun mereka dikatakan menambah solat untuk Allah jaga anak mereka. Ada amalan-amalan kata-kata yang mereka buat, tetapi dia bukanlah satu hujah, tetapi adalah galakkan beramal sahaja yang diambil daripada generasi yang terbaik ini selepas daripada para sahabat. Yang ini serba sedikit mengenai tentang ulum hadis kita, ilmu hadis kita pada hari ini. Kita berehat dahulu seketika. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Muhammad Rasulullah. Ya bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time. Ayat yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi adalah daripada Suratul Hujurat ayat yang ke-11, yang mana maksud sebahagian daripadanya adalah, wahai orang beriman, janganlah sesuatu pihak daripada kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak yang lain, puak lelaki yang lain, kerana boleh jadi mereka yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ayat ini sebenarnya sangat berkaitan dengan hadis yang kita baca, yang mana dalam ayat ini menceritakan tentang sikap mencemuh dan merendahkan. Kemudian Allah Ta'ala ulang begitu juga dengan kaum wanita. Sebahagian ahli tafsir menyatakan mengapa kaum wanita juga disebutkan di sini adalah sebagai satu penekanan. Sebab sepatutnya Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu, dah terus untuk semua. Tetapi ditekankan juga buat kaum wanita kerana kebimbangan biasanya ataupun ditakuti cemuhan itu juga berlaku dalam kalangan kaum wanita. Lalu penerangan, halangan, ancaman itu juga diulangi secara spesifik buat kaum wanita, dan juga dikatakan jangan merendah-rendahkan dan jangan kamu menyatakan keaiban. Ayat daripada fasa awal secara jelas menyentuh apa yang telah dibacakan dalam hadis itu tadi, iaitu mengenai tentang jangan cerca, jangan cemuh, wala talmizu bil alqab. Ini dikatakan berkaitan dengan wailul likulli humazatil lumazah. Talmizu lumazah. Maknanya berkaitan juga dengan memberikan panggilan yang tidak elok yang kita telah sebutkan tadi. Beberapa contoh daripada panggilan, kata-kata yang tidak baik yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Secara umumnya, kalau kita boleh ambil daripada ayat ini, bagaimana yang sebenarnya orang yang kita cerca adalah makhluk Allah. Adakah sanggup kita memanggil kejadian Allah itu sebagai sesuatu benda yang seolah-olah merendahkan, seolah kita merendahkan kalimah ataupun kejadian Allah itu sendiri. Sebab tu kalau kita tengok dalam suratul Hasyr, Allah Ta'ala kata huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Allah yang menjadikan, Allah yang menciptakan, Allah yang membentuk rupa kita. Bila kita ejek orang dengan rupa sedemikian, adakah kita mengejek rupa yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Oleh yang demikian, maknanya ayat ini adalah satu penegasan yang sangat berkaitan dengan topik yang kita bacakan pada hari ini. Dan hari ini juga kita akan masuk satu slot yang khas juga mengenai tentang viral tetapi tidak sahih. Apakah dia Ustaz Husaini, hadis kita mengenai tentang viral hadis yang tidak sahih ni? Hadis ni dia bukanlah hadis kan, tapi yang perkara ni saya selalu dengar masa kecil-kecil dulu. Betul kan? Mungkin ibu ayah yang berada kat rumah pun selalu dengar juga. Apa dia? Jangan baring ketika azan, nanti jenazah jadi berat. Jangan bercakap ketika azan, nanti susah mengucap saat sakaratul maut. Ini kiranya memang banyaklah dulu, memang saya pun dengar juga. Kalau kita bercakap ya, nanti susah nak mengucap. Kan kalau apa time azan kita baring, nanti jenazah jadi berat dan sebagainya lah. Dan kita masa kecil dulu memang percayalah benda-benda macam tu kan. Jadi doktor, macam mana doktor kita tanggapan orang ramai yang bercakap tentang perkara ni, tentang perkara ni lah. Yang ini kita bawakan sebab dia berkaitan dengan kisah Abu Mahzurah tadi tu, yang tentang azan tu tadi. Jadi kita bawa juga kaitannya, ada beberapa perkara yang viral sebenarnya tidak sahih. Setelah diteliti banyak perkara lah, macam payung emas yang kita bincang sebelum ni. Kemudian ada beberapa hadis yang kata-kata yang lain yang sebenarnya sukar untuk kita temui sumber asalnya, maka ini tidak digalakkan untuk disebarkan, kerana ia bukan boleh disandarkan kepada Rasulullah. Kalau kita nak cakap, kita sahaja yang cakap, tidak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun telah hampir sampai ke penghujung rancangan. Kejap je Ustaz Husaini Rasa macam itulah. Tapi tadi rasa macam lama. Macam kejap pula. Jadi kita ada soalan teka-teki apa tadi? Teka-teki. Apa jawapan tadi Ustaz? Baik, mungkin penonton ibu ayah semua yang berada di rumah tu, mungkin ada masa blok yang pertama tadi soalan kuis kita. Iaitu siapakah sahabat yang Rasulullah menggelarkan ataupun memanggilnya sebagai ya dzal udhunain, wahai orang yang memiliki dua telinga. Yang pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib, B adalah Sayyidina Anas bin Malik, C Sayyidina Abu Hurairah, dan D Sayyidatina Aisyah. Jadi jawapannya apa? Jadi jawapannya adalah Sayyidina
Anas bin Malik. Sayyidina Anas. Tapi doktor nak tanya jugalah. Kan? Boleh? Okey kan? Jadi nak tanya juga doktor, boleh ke kan dia dipanggil sebagai Yazal Udhunain tu? Yang ini ada beberapa yang ada dua telinga kan. Dia ada beberapa tafsiran mengenai tentang hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh diceritakan oleh Al-Imam Mubarakfuri, yang mana Anas ini dia bukan sekadar dengar apa yang Rasulullah cakap, tapi kadang-kadang dia fokus. Dia fokus ni tadi. Jadi sebahagian ulama kata yang ini adalah panggilan Rasulullah dalam bentuk bergurau. Kau dengar je apa aku cakap. Boleh jadi juga macam tu. Lalu dipanggil ini sebagai, dia kata innama ta'ni tanabuh wa tayaqquz. Sama ada nak dia dua tafsiran. Sama ada kerana nak bagi dia kau dengar ni betul-betul, ataupun memang dia dengar sahaja apa yang Rasul ungkapkan. Dan ini biasa juga berlaku dalam kalangan sahabat, yang seorang sahabat Nabi dipanggil Ya Dzal Yadain, yang mempunyai dua tangan. Semua ada dua tangan, tapi dia dipanggil Dzul Yadain sebab kerana tangan dia sedikit panjang. Yang ni dalam hadis yang lain lah, kita tak sempat nanti kita nak huraikan. Tangan dia panjang, dia yang tegur Rasulullah ada kekurangan ataupun Rasulullah terlupa ketika solat. Ada masa insya-Allah kita akan bincangkan tentang beberapa panggilan yang Rasulullah beri kepada Ali, Zalyad dengan Udhunain ini. Nanti kita tangguhkan pengajian kita pada hari ini dengan bacaan doa yang akan dibimbing oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Doktor, tuan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah selesai kita punya topik, iaitu topik body shaming dalam konteks bully, tuan-puan. Mudah-mudahan ianya memberi sedikit manfaat dan pencerahan kepada kita untuk sama-sama kita beringat, sama-sama kita ingatkan kepada anak-anak kita yang mungkin sedang bersekolah dan sebagainya. Dan insya-Allah jom sama-sama kita membaca doa, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita dunia dan juga akhirat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau fahamkanlah kami dengan hadis Nabi SAW. Kau fahamkanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan hati kami ini terus lari, ya Allah. Jangan biarkan hati kami terus terpesong, ya Allah. Jangan biarkan hati kami ini lalai, ya Allah. Perteguhkanlah keimanan kami, hati-hati kami ini, ya Allah. Kau teguhkanlah ke atas jalan yang lurus, ke atas nama Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi SAW. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih tuan-puan, ibu ayah yang turut sama-sama mendukung pengajian kita pada hari ini. Dan pada kali ini juga kita sentiasa menerima, mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-puan kepada tabung gerakan Al-Quran, yang mana melalui tabung gerakan Al-Quran inilah yang akan kita menggerakkan, menaja dan seterusnya melaksanakan program-program pengajian hadis bagi membimbing, dan mudah-mudahan ia akan menjadi salah satu aset buat diri kita semua pada hari akhirat kelak. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam sesi akan datang dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.